Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Hari ini kami ke SPRM di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya ingin mengadakan satu report di SPRM bahawa salah laku yang telah dibuat oleh Lim Guan Eng, CM, Chief Minister Pulau Pinang, yang mana beliau telah membeli satu properti berharga 2.8 million, sedangkan properti tersebut 7 tahun dulu dibeli dengan nilai 2.5 juta. Jadi hari ini kita ingin minta pihak SPRM menyiasat hubungan penjual dan juga pembeli. Yang pembelinya Lim Guan Eng. Jadi tak menasabah 7 tahun dulu yang harta kediaman rumah tersebut yang sekarang ni dianggarkan 5 hingga ke 6 juta ringgit dibeli dengan nilai 2.8 juta. Saya percaya transaksi ini berlaku kerana adanya rasuah. Jadi pihak SPRM kena wajib menjalankan siasatan dan ambil tindakan. Kita lihat perkara ini tak boleh nak double standard. Apa yang berlaku dengan mantan ketua bahagian saya, bekas Menteri Besar Selangor, bekas ketua UMNO bahagian Sungai Besar, sekarang ini merengkuk di dalam penjara kerana cara pembelian yang sedemikian. Jadi rakan-rakan daripada kumpulan NGO di sini berharap Ibu Pejabat SPRM menyiasat secara detail, secara dalam dan terperinci tanpa ada pilih kasih double standard di dalam kes ini. Jadi saya berharap pihak SPRM akan memaklumkan balik kepada kami hasil siasatan dalam waktu yang secepat mungkin, kerana isu ini telah pun heboh satu negara, yang kita pun sebelum ini macam-macam dengar apa yang dibuat oleh Chief Minister Pulau Pinang ini, tetapi hari ini Tuhan telah pun menunjukkan bahawa sikap keangkuhan sombong beliau itu, beliau akan rebah menyembah bumi selepas ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Jamal, terima kasih. Saya mewakili NGO yang akan membuat laporan sebentar lagi. Izinkan saya benarkan diri saya. Saya Azli Abdul Manas, Setiausaha Agung Persatuan Perjuangan Masyarakat Kota atau dipanggil sebagai Perkata. Saya terpanggil untuk datang ke hari ini untuk membuat laporan kepada SPRM. Sebelum kami masuk ni, kami akan dengan press conference hari ini menyatakan bahawa kami amat kecewa sebagai NGO yang memperjuangkan perjuangan masyarakat kota, terpanggil kerana tindakan Chief Minister Penang yang telah menjual satu bidang tanah yang sepatutnya dibina rumah-rumah mampu milik rumah-rumah kos rendah yang dikhaskan untuk orang-orang miskin di kota, di bandar, terutama ni di bandar Pulau Pinang. Dan ekoran daripada kenyataan yang telah dilakukan oleh ahli parlimen di parlimen semalam, kami mendapati bahawa adalah wajar untuk kami melaporkan perkara ini kepada SPRM supaya tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang, termasuk juga tindakan-tindakan yang termaktub di bawah Akta SPRM dan juga Akta Kanun Kesiasaan, terutamanya Seksyen 165, yang mana ianya terpakai sama juga yang telah dituduh oleh pihak Peguam Negara dalam kes mantan Menteri Besar. Jadi kami juga bersependapat dengan Datuk Jamal bahawa adalah wajar dan sangat adil, dan SPRM perlu menyiasat perkara ini secara terperinci. Terima kasih.